Ciri-ciri kepimpinan Al-Fatih dalam ketenteraan berdasarkan jawapan ChatGPT. Ciri-ciri kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam ketenteraan sangat menonjol dan menjadi contoh pemimpin Islam yang hebat. Antara ciri-ciri utama kepimpinan beliau dalam bidang ketenteraan yang pertama, berani dan tegas, tidak takut menghadapi musuh walaupun dalam keadaan yang sukar, membuat keputusan dengan tegas demi kemenangan Islam. Kedua, strategi perang yang bijak, merancang strategi peperangan yang kreatif dan luar biasa seperti mengangkut kapal melalui daratan semasa menawan kota Konstantinopel. Ketiga, kepatuhan kepada Allah, seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan menjaga solat serta ibadah walaupun di medan perang. Keempat, mengutamakan moral tentera, menjaga kebajikan dan semangat para tenteranya, memberi motivasi dan menanamkan semangat jihad dalam kalangan tentera, di mana kepitahan berpidato menjadi asas dan strategi kepada kejayaan pembukaan kota Konstantinopel. Dalam satu peristiwa di mana dalam proses pengepungan kota Konstantinopel yang panjang, tentera-tentera Al-Fatih telah hilang motivasi, dan di sinilah peranan dan kehebatan berpidato tadi telah memotivasikan untuk mereka kembali menawan dan berjaya menguasai kota Konstantinopel. Kelima, adil dan berakhlak mulia, memimpin dengan penuh keadilan tanpa menindas sesiapa, mengamalkan akhlak Islam dalam pemerintahan dan peperangan. Keenam, berilmu dan bijaksana, menguasai ilmu peperangan, strategi dan teknologi ketenteraan, sentiasa menuntut ilmu dan mendapat bimbingan daripada ulama. Kajian demi kajian akhirnya telah membawa kepada kejayaan dan menawan kota Konstantinopel. Ketujuh, yakin dengan janji Allah. Sangat yakin dengan janji Rasulullah SAW bahawa Konstantinopel akan ditawan oleh tentera Islam yang terbaik. Ciri-ciri inilah yang menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih seorang pemimpin tentera yang hebat dan disegani musuh.